يا أيها الظمآن هذا مورد يا أيها الظمآن هذا مورد هذا مورد عذب هلم إلى صفاء المورد الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما وحد الديان كل وحيد حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار نبينا طه المختار صلوا معنا هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى حباه المنعم الستار وهو بالأفق الأعلى حباه المنعم الستار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار نبينا طه المختار صلوا معنا صلى مولانا عليه والآل والصحب لدي صلى مولانا عليه والآل والصحب لدي من جهدوا بين يديه ونوروا لنا الأفكار لنا الأفكار لنا الأفكار صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه صلى مولانا عليه والآل والصحب
بلدي صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه من جهدوا بين يديه ونوروا لنا الأفكار من جهدوا بين يديه ونوروا لنا الأفكار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار نبينا طه المختار صلوا معانا telah berkurun kisah berlalu hingga kini jadi sejarah. Nabi Ibrahim diutus Allah laksanakan perintah membina Ka'bah. Nabi Ibrahim Rasul mulia, perintah dijunjung dengan segera. Di lembah Bakkah usaha bermula bersama Ismail anak tercinta. Yang mulia telah berkurun kisah berlalu hingga kini jadi sejarah. Nabi Ibrahim diutus Allah laksanakan perintah membina Ka'bah.
suatu pengorbanan demi Allah sanggup dilaksana. Ambillah contoh, jadikan tauladan untuk bekalan hari kemudian. Telah bergurun kisah berlalu hingga kini jadi sejarah. Nabi Ibrahim diutus Allah laksanakan perintah membina Ka'bah. Nabi Ibrahim Rasul mulia, perintah dijunjung dengan segera. Di lembah Makkah usaha bermula bersama Ismail anak tercinta. Wahai kaum muslimin, mari bangunkan ekonomi Islam. Ekonomi sebahagian daripada kehidupan. Ia merupakan kekuatan tambahan yang utama di dalam menegakkan sendi-sendi masyarakat Islam. Tiada ekonomi, kecacatan akan berlaku. Kehidupan kaum muslimin dicatur orang. Lebih-lebih lagi bila tiada iman dan perpaduan, umat Islam akan terhina di mana-mana. Sudah sampai masanya ekonomi dibangunkan. Kita sudah lama jauh ketinggalan. Jangan hanya seminar, jangan hanya banyak berslogan. Melaburlah, bertindaklah
masanya ekonomi dibangunkan. Kita sudah lama jauh ketinggalan. Jangan hanya seminar, jangan hanya banyak berslogan. Melaburlah, bertindaklah, jangan ketinggalan. Marilah melabur selalu hingga peringkat ekonomi. Ekonomi fardu kifayah, komersial dan strategi. Fardu kifayah dimestikan, kalau tidak satu kesalahan. Ekonomi komersial elok diwujudkan. Yang strategi, lihatlah keadaan. Melaburlah, jangan lengah lagi. Melaburlah, melaburlah. Untuk saham akhirat, jangan tunggu lagi. Bertindaklah, bertindaklah. Melaburlah, jangan lengah lagi. Melaburlah, melaburlah. Untuk saham akhirat, jangan tunggu lagi. Bertindaklah, bertindaklah. Saham terbuka bila masa, bila masanya lagi. Inilah masanya untuk bertindak. Melaburlah, 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 melaburlah. Woi, woi, jangan dekati Muhammad, jangan dekati Muhammad. Pada suatu hari ada seorang tua, dia pengemis buta, duduk di tepi pasar sambil berteriak. Dia berkata, jangan dekati Muhammad, dia itu pembohong. Jangan dekati Muhammad, dia itu penyihir. Nanti kamu bisa dipengaruhinya. Nabi pun datang mendekatinya, membawa makanan dan minuman. Tanpa bicara Nabi menyuapinya, hingga si pengemis tidak mengetahuinya siapa orang yang baik kepadanya. Nabi melakukannya setiap pagi hari, hingga baginda Nabi menemui wafatnya. Sayyidina Abu Bakar menggantikannya, tapi dia merasakan ada perbedaan. Tidak selembut seperti orang yang sebelumnya. Dia bertanya, kamu ini siapa? Kamu siapa? Kenapa begitu kasar kepada aku? Tidak seperti orang yang sebelumnya. Sayyidina
itu ku teringatkanmu mengenangi pengorbananmu. Betapa kau menyayangi, betapa kau cinta merinduiku. Kau sering menangis untukku, kau sering berjuang untukku. Kadang kau bersenggang mata, kau tidur tak lena mengharap bersamaku. Mengingatimu membuat hati aku sayu. Betapa kau menyintaiku, namun tak ku hargai segala jasamu. Ketika ini ku teringatkanmu mengenangi pengorbananmu. Seringkali kau dihina, namun tak pernah sekali kau jemu. Betapa engkau bersungguh demi untukku. Kau tak mau kami disiksa, walau kau sendiri disiksa. Kadang kau dipukul musuh, kau teruk dicemu mengharap bersamaku. Mengingatimu membuat hati aku sayu. Betapa kau menyintaiku, namun tak ku hargai. Andai dirimu kini berada di sisiku, pasti kau menangis rindu melihatmu jauh darimu. Hargaimu melupakanmu, maafkan aku. Cukup lagi, sampai bila kau mau mengkhianati pengorbanannya untuk kamu, agar kau bahagia. Betapa kejam kau membalas jasa itu dengan dosa yang kau laku. Cukuplah wahai diri. Ku sedari kau mahu bersama-samaku, ku juga mahu memelukmu, mendekap tubuh agungmu, wahai guruku. Mengingatimu membuat hati aku sayu. Betapa kau menyintaiku, namun tak ku hargai.
sombong, jangan sombong, karena sombong tabiat syaitan. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, syaitan mengajak permusuhan. Jauhi sombong, jauhi sombong, yang sombong dijauhi teman. Jauhi sombong, jauhi sombong, yang sombong dimurkai Tuhan. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, karena sombong tabiat syaitan. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, syaitan mengajak permusuhan. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, karena sombong tabiat syaitan. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, syaitan mengajak permusuhan. Jauhi sombong, jauhi sombong, yang sombong dijauhi teman. Jauhi sombong, jauhi sombong, yang sombong dimurkai Tuhan. Masih basah kenangan indah, zaman cemerlang, era gemilang, ketika Rasul ada di sisi para sahabat mentadbir bumi. Zaman nubuwah, era khulafa, Islam laksana, api yang menyala menerangi teman dan juga sahabat. Bahang panasnya membakar lawan. Dicuci
Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammad Rasulullah. Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammad Rasulullah. The coming of you make the brightest day shining through along the way. You bring the love of Al-Islam. You are the symbol of unity. Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammad Rasulullah. You bring the light, You bring the light to the entire world. You bring the You hope, bring the hope, into human you life. bring the light You bring the light, to the entire world. You bring the hope, you bring the hope. human life. Lead us to the way of truth, O Muhammad, Muhammad, O Muhammad Rasulullah. This is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammad Rasulullah. Well, my friends, the time has come to have some peace and serenity from the love of Rasulullah, O Muhammad Rasulullah. This is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammad Rasulullah, O Muhammad Rasulullah, O Muhammad Rasulullah. Islam kini yatim piatu, tiada berbapa, tiada beribu, tiada saudara, tiada pembantu. Marilah bela, marilah
Marilah kawan kita berjuang, bilalah Islam nasibnya malang. Jiwa dan raga mesti kurbankan agar terbela Islam yang dagang. Allah, Allah, ya Allah, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Allah, Allah, ya Allah, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Di masa budi hancur punah, di waktu Islam hancur musnah, ku terkenang Nabi membawa hidayah, pahlawan agama yang gagah, pembawa undang-undang yang indah, pembenteras agama yang salah, pemimpin umat yang berjasa, handal pendekar lagi perkasa. Di masa budi hancur punah, di waktu Islam hancur musnah, ku terkenang Nabi membawa hidayah, pahlawan agama yang gagah, pembawa undang-undang yang indah, pembenteras agama yang salah, pemimpin umat yang berjasa, handal pendekar lagi perkasa. Dengan ilmumu yang tajam, memusnah musuh yang kejam, biar musuh memuti di bumi, namun undur tidak sekali. Sungguh kau berhati kuat, bersemangat si wajah, kau pesuruh Allah tercinta, wajahmu terbayang di ruang mata. Sejarah tetap menjamin jasamu pasti menjadi cermin, obor semesta negara sentosa, dua panduan yang disedia, panduan Al-Quran dan Sunnah, peninggalanmu yang berharga, dijadikan undang-undang dunia, supaya dunia aman bahagia. Dengan ilmumu yang tajam, memusnah musuh
yang kejam, biar musuh memutih di bumi, namun undur tidak sekali. Sungguh kau berhati kuta, bersemangat besi wajah. Kau pesuruh Allah tercinta, wajahmu terbayang di ruang mata. Sejarah tetap menjamin jasamu pasti menjadi cermin. Obor semesta negara sentosa, dua panduan yang disedia, panduan Al-Quran dan Sunnah. Peninggalanmu yang berharga dijadikan undang-undang dunia, supaya dunia aman bahagia, supaya dunia aman bahagia, supaya dunia aman bahagia. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan dikembalikan oleh Allah kepadaku rohku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah. Shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam الطيب الأردني، هذا الغلام الطيب الأردني. صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله
على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأبدان هذا الغلام الطيب الأبدان أحمده في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأبدان هذا الغلام الطيب الأبدان Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang kesukaran hajatnya, maka hendaklah ia memperbanyakkan membaca selawat untukku, kerana sesungguhnya selawat itu boleh menghilangkan susah, sedih dan kesukaran serta melapangkan rezeki dan menyebabkan tercapainya semua hajat. Nun di sana cinta-cinta kita ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana
beban yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah i'tibar kalau mau sedar. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Huru-hara berlaku di mana-mana, krisis terjadi di setiap tempat dan masa. Peperangan menggila, membunuh manusia, musnahkan harta, kemiskinan, kemelaratan di merata dunia. Penzaliman terjadi di seluruh dunia, kerusakan akhlak, menghilangkan kemanusiaan, kasih dan sayang hilang dari hati manusia. Jiwa manusia kosong dan menderita. Huru-hara berlaku di mana-mana, krisis terjadi di setiap tempat dan masa. Peperangan menggila, membunuh manusia, musnahkan harta, kemiskinan, kemelaratan di merata dunia. Di mana pergi hidup dalam ketakutan, kerana manusia telah ganas macam haiwan, bahkan kejahatan manusia lebih berbahaya. Dengan akalnya manusia merosak dan memperdaya. Aduh, di manakah kita hendak pergi lari? Kemanakah kita mahu selamatkan diri? Kemana, oh kemana kita mahu mengadu? Kepada siapakah nak minta penyelesaian? Orang kaya tak boleh diharap lagi. Orang
ganas macam haiwan, bahkan kejahatan manusia lebih berbahaya. Dengan akalnya manusia merosak dan memperdaya. Wahai Tuhan kami, kasihanilah kami ini. Jangan biarkan kami dalam derita lagi sengsara. Seorang penyelamat datangkanlah segera, membawa rahmat dan karamah jua berkatnya. Huru hara berlaku di mana-mana, krisis terjadi di setiap tempat dan masa. Peperangan menggila, membunuh manusia, musnahkan harta. Kemiskinan kemelaratan di merata dunia. Kemiskinan kemelaratan di merata dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Pesawat Malaysia Airlines MH17 dikatakan terhempas di Ukraine. Pesawat membawa 280 orang lelaki maut selepas kereta dipandunya hilang kawanan. 13 kes disahkan difteria dengan 5 kematian dilaporkan berlaku dalam negara sehingga hari ini. Dikhabarkan telah meninggal dunia pada Khamis. Takutilah Allah, Tuhan kita yang berkuasa. Walaupun Dia Maha Pengasih dan Penyayang, kalau Dia bertindak tidak kira pada siapa, raja, ketua negara, orang kaya yang ada nama Dia, tidak peduli kalau Dia hendak matikan, tidak kira di tempat mana dan bagaimana, di umur mana. Dia boleh matikan kita di waktu rehat di kedai di jalan raya. Dia boleh ambil nyawa kita di atas kapal terbang di gelap malam, di waktu memberi nasihat. Dia boleh cabut nyawa kita di waktu berhibur bermain di ladang, di waktu membuat maksiat, di waktu membuat baik, di waktu mengumpat orang. Dia matikan seseorang di waktu muda, di
waktu kecil atau ketika tua, di waktu orang sayang, di waktu berkuasa, di waktu kaya dan miskin, di waktu angan-angan. Dia tidak kira di dalam waktu apa dan bagaimana. Kuasanya adalah mutlak, tidak ada sekatannya. Tuhan ambil nyawa seseorang walaupun masih diperlukan ataupun tidak diperlukan oleh manusia. Apa dia sedang dipuja dan disayangi manusia? Jika Tuhan yang berkehendak mematikan, matilah dia. Tiada yang boleh menahannya. Takutilah Tuhan, Dia berkuasa ke atas kita. Bila-bila masa boleh bertindak pada kita. Takutilah Dia, taatilah perintahnya setiap masa. Kemudian Tuhan matikan kita, bagaimana dan dimanapun tidak mengapa. Kapal terbang di gelap malam, di waktu memberi nasihat. Dia boleh cabut nyawa kita di waktu berhibur bermain di ladang, di waktu membuat maksiat, di waktu membuat baik, di waktu mengumpat orang. Allah, 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 Allah. Takutilah Allah. Malaysia indah, tanah air tercinta, tanah tempat tumpahnya darahku, tempatku diasuh dan menerima ilmu, negara di mana perjuanganku diasaskan. Kini Malaysia jauh di mata, tapi dekat di hati, kerana tempat lainnya cita. Ia akan jadi tapak umat kedua, ia pasti jadi kerana telah disabdakan. Malaysia indah, tanah air tercinta, tanah tempat tumpahnya darahku, tempatku diasuh dan menerima ilmu, negara di mana perjuanganku diasaskan. Biar abuya merantau dahulu, terbang bagai timba pengalaman dengan sebanyaknya, sampai masanya abuya pulang jua. Bila abu
pulang, ya perantauan, pejuang pasti pulang. Malaysia indah, tanah air tercinta, tanah tempat tumpahnya darahku, tempatku diasuh dan menerima ilmu. Negara di mana perjuanganku diasaskan. Bila abuya dijadwalkan pulang di waktu itu, tak siapa menghalang, kerana zaman itu zaman kemenangan, kemenangan yang gemilang. Anak abuya sabarlah menunggu, biarlah abuya merantau dahulu. Malaysia indah, tanah air tercinta, tanah tempat tumpahnya darahku, tempatku diasuh dan menerima ilmu. Negara di mana perjuanganku diasaskan. Memang sunnah orang berjuang, terbuang dahulu baru pulang. Kepulangannya dengan kemenangan, masa pulangnya sudah hampir tiba. Cuma masanya yang belum tepat. Bila sampai nanti semua terperanjat, cuma masanya yang belum tepat. Bila sampai nanti semua terperanjat. Malaysia indah, tanah air tercinta, tanah tempat tumpahnya darahku, tempatku diasuh dan menerima ilmu. Negara di mana perjuanganku diasaskan. Negara di mana perjuanganku diasaskan. Negara di mana perjuanganku diasaskan. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Setiap manusia merindui kasih sayang, tapi di mana dia? Kasih sayang sudah mati. Manusia inginkan simpati, terutama di waktu susah. Tapi di mana ada, di mana simpatikan sudah hilang. Manusia inginkan pertolongan, terutama di waktu perlu. Pertolongan sudah gersang.
Setiap manusia inginkan kawan, kerana itu adalah fitrah semula jadi. Setiap manusia inginkan kawan, kerana itu adalah fitrah semula jadi. Mana ada kawan di waktu ini, yang ada hanya kenalan. Kawan sudah tidak ada lagi. Setiap manusia merindui kasih sayang, tapi di mana dia? Kasih sayang sudah mati. Manusia inginkan simpati, terutama di waktu susah. Manusia inginkan perlindungan dari para pemimpin dan ulama, di mana hendak didapatkan perlindungan. Perlindungan sudah koyak rabak, terdedahlah manusia kepada kejahatan, terdedahlah manusia kepada kesesatan. Setiap manusia merindui kasih sayang, tapi di mana dia? Kasih sayang sudah mati. Manusia inginkan simpati, terutama di waktu susah. Entah bermacam lagi keinginan manusia yang dicari untuk keselamatan hidupnya, tapi semuanya atau segalanya sudah hilang. Bilakah barang yang hilang di kalangan manusia itu ditemui lagi? Bilakah barang yang hilang di kalangan manusia itu ditemui lagi?
sayangnya. Berselawatlah ke atas Nabi Muhammad, kita akan mendapat syafaatnya. Setiap waktu di dalam kehidupanmu, kita akan dapat keberkatannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadhu. Sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasar dan merempuh manusia. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji, jangan macam orang membeli belah. Bila pulang, macam-macam yang dibawa, nampak sangat kita masih gila dunia. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa
memiliki jiwa hamba, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Sesungguhnya penjara lebih ku suka dari dunia. Begitulah kata-kata Nabi Yusuf di dalam doanya. Wahai Tuhan, jika penjara ini yang Kau mahu untukku, maka beruzlahlah aku padamu. Jika penjara artinya ku dapat berdua denganmu, maka kuatkanlah dan tenangkanlah aku. Apalah yang perlu untuk aku kesakan, apalah yang perlu untuk aku takutkan. Harusnya aku berbahagia dengan ketentuan Tuhan. Sesungguhnya penjara lebih ku suka dari dunia. Begitulah kata-kata Nabi Yusuf di dalam doanya. Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. يا نورا خلدا في القلوب أشرقت في أرواح السالكين في كل ذكر أردد اسمك يا محمد يا هادي روحي أنت سر من محبة الله بحر نور لا له منتهى في أشعار لا يذكر غيرك يا
حبيب الله يا سر الفكر. في كل سجدة أشعر قربك وفي السلام أحمل شوقي. أنت مرأة صفات عليا تربط العبد بطريق الشكر. يا رسول الله شفاعتك أرجو في يوم المحشر نلقاك. دعني أسنة قلبي بحبك حتى الممات وفيك أفنى. أنت سر من محبة الله، بحر نور لا له منتهى. في أشعار لا يذكر غيرك يا حبيب الله يا سر الفكر. أنت سر من محبة الله، بحر نور لا له منتهى. في أشعار لا يذكر غيرك يا حبيب الله يا سر الفكر. سجدة أشعر قربك وفي السلام أحمل شوقي. أنت مرآة صفات عليرك تربط العبد بطريق الشكر. يا رسول الله شفاعتك أرجو في يوم المحشر نلقاك. دعني أسنة قلبي بحبك حتى الممات وفيك أفنى. يا رسول الله شفاعتك أرجو في يوم المحشر نلقاك. دعني أسنة قلبي بحبك حتى الممات وفيك أفنى. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Setiap hari ku membuat dosa. Ampunkanlah hamba-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu ini lemah, memerlukan kekuatan dari-Mu. Jangan biarkan ku terumbang-ambing dengan kehidupan dunia yang menipu. Berilah aku petunjuk selalu. Iman itu adalah segala-galanya. Hidayah tinggi nilainya. Taufik sangat berharga. Iman itu adalah segala-galanya.
Kalau bukanlah taufik darimu, menempuh jalanmu tentu tidak mampu. Oleh itu pimpinlah ku dalam hidup di dunia ini. Setiap doaku panjatkan, begitulah harapanku padamu. Setiap doaku panjatkan, Engkau dengarlah doaku ini, Engkau terimalah permintaanku, Engkau terimalah permintaanku, Engkau terimalah permintaanku. Ya ummati, ya ummati, ya ummati, ya ummati, umatku, 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 umatku. Sayunya hati, panggilan hati, begitulah rintihan di akhir hidup Nabi. Terasa kecintaanmu pada umatmu, terkenang hingga kini tangisan Nabi untuk keselamatan umatmu. Kami tidak rasa ditinggalkanmu, kami tidak rasa baginda tiada, kami tidak rasa dirimu jauh, bahkan sentiasa dekat di hati kami. Kami tidak rasa kami tidak rasa baginda tiada, kami tidak rasa dirimu jauh, bahkan sentiasa dekat di hati kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kewafatanmu bukan perpisahan, walau Nabi di sana, tapi rasa di sini bersama kami sedang berjuang agar Islam terus gemilang. Baginda adalah cahaya bagi segala
kunci bagi segala kejayaan. Baginda adalah cahaya bagi segala cahaya, rahsia bagi segala rahsia, obat bagi segala penyakit, anak kunci bagi segala kejayaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Engkau jadikanlah rumah tangga syurga sebelum syurga, anak-anak cahaya mata, istri-istri mengikut kata. Tuhan, jadikanlah rumahku masjid menginatimu, sumber ilham dan ilmu, tempat hiburan dan ketenanganku dan keluargaku. Tetamu yang datang membawa rahmat, perginya penghapusan dosa. Tetamu yang datang membawa rahmat, perginya penghapusan dosa. Engkau jadikanlah keluargaku tapak perjuanganku, role model untuk ditiru. Berilah aku kekuatan memimpin diri dan keluargaku, masyarakat diharapkan juga. Berilah aku kekuatan iman dan ilmu,
dosa-dosaku.